Aduh, malasnya nak buat konten. Korang yang pemalas nak buat konten ni, saya bagi formula 3-3-1. Formula ni untuk orang yang paling pemalas nak buat konten, tapi nak viral, nak FYP dan yang paling penting nak naikkan sale. Okey, apa itu formula 3-3-1? Formula dia simple. Nombor 1, 3 yang pertama ni adalah 3 konten sehari. Checkmate. Tak kisahlah awak nak menangis ke, merajuk ke, awak nak hentak kepala kat dinding, awak nak buat memang 3 video sehari. Memang 3 video sehari guys. Tak boleh buat apa guys. Itu adalah hukum alam konten. Konten ni memang kena 3 video sehari. Sebab apa? Orang kata, tak boleh ke tuan saya buat seminggu 1 video? Tak boleh ke sehari 1 macam ni? Saya nak tanya awak. Solat 5 waktu dulu ke ataupun khusyuk dulu? Sudah. Maksudnya, awak nak solat ni, nak tunggu solat 5 waktu ataupun nak tunggu khusyuk baru solat? Sama macam konten. Orang tanya saya, tak boleh ke saya buat konten yang berkualiti? Kuantiti versus quality. Nak solat 5 waktu ke nak solat bila tunggu khusyuk? Dia tak boleh guys. Dia memang kena solat 5 waktu dulu. Khusyuk akan datang kemudian. Khusyuk ni biasa datang bila awak dah mula konsisten solat. Macam itulah ibaratnya. Sama macam dengan konten. Awak tengok Khairul Aming contohnya. Khairul Aming dia buat konten yang hebat-hebat lah. Hafiz Muhammad. Coba tengok TikTok dia. Dia buat konten sebulan 5 kali je guys. 3 kali konten boom meletup FYP kau-kau je. Level juta-juta. Tapi kita nak tiru memang tak dapat lah brother. Sebab tu orang-orang yang hebat, umat-umat terdahulu yang hebat-hebat ni, dia orang dah buat konten hari-hari. Kita tak pernah buat konten hari. That's why untuk pendatang-pendatang baru, gunakan formula 3-3-1. 3 yang pertama ni adalah sehari wajib 3 posting. Menangis lah kau, buatlah 3 posting sehari. Iaitu 1 pagi, 1 malam, 1 petang. Pagi, petang, malam macam makan ubat lah. Itu yang pertama, 3 yang pertama. Dan bila nak buat konten ni, jangan buat sharing. Konten sharing memanglah penat nak buat. Saya nak cadangkan awak buat konten moment. Tengok screenshot ni. Ada beza konten sharing dengan konten moment. Konten moment maksudnya apa? Contoh, saya dekat warehouse saya. Tiba-tiba saya nampak stok yang banyak. Saya pun ambil video, ambil saya punya phone. Contoh ambil phone saya buka je, saya terus shoot. Korang tengok stok baru tengah sampai. Saya buat je moment pasal stok baru sampai. Tiba-tiba abang parcel sampai dekat depan office saya. Saya pun buat konten macam ni. Guys, JNT dah sampai, datang. Kita ada stok-stok baru yang kita akan deliver hari ni terus. So kalau korang tak tahu sebenarnya orang yang buat konten ni dia tak perlukan sharing sangat. Dia tak perlukan macam mana benda yang tampau macam 3 tips kenapa korang kena ambil kek batik. 3 sebab kenapa korang kena travel kat Jepun. Tak payah. Kita buat konten sebenarnya bukan konten sharing, tapi saya panggil sebagai konten moment. Bila awak fikir moment, sehari bersepah 10 momen menarik. Itulah hack dia. So barulah awak boleh buat 3 video sehari. Okey, 3 yang seterusnya pula adalah pastikan awak launch 3 ads seminggu. Maksudnya apa? Kalau awak dah konsisten buat 3 sehari, seminggu awak akan ada 21 konten. Daripada 21 konten ni guys, come on lah. Takkanlah tak ada 3 konten FYP yang related dengan produk. So, kita akan cari konten FYP yang related dengan produk dan offer kita. Kita akan convert dia jadi iklan. Itulah 3 yang kedua. Launch 3 iklan seminggu. Ini adalah semalas-malas seorang marketer. Dan last sekali, satu yang terakhir, formula dia 3-3-1. 3 konten seminggu, sehari. 3 yang kedua adalah 3 iklan seminggu. Dan satu yang terakhir adalah 1 syuting seminggu. Syuting, kau tahu syuting? Kan, syuting video lah macam ni. Video ni kena buat setiap minggu syuting. Contohnya kita ambil 1 hari sebagai hari syuting. Ambillah hari Rabu contohnya. Rabu adalah syuting day. Kita pun spend 3 jam sehari. Hari Rabu untuk shoot terus. Selamba shoot 21 konten. Macam saya tengah buat sekarang ni, saya tengah shoot dalam hari yang tenang-tenang malam-malam, chill-chill, lepak-lepak sekejap dengan videographer saya, boom, terus 21 konten. Selamba je. Kita nak buat video ni sebagai satu rutin. So, bila awak buat jadi rutin, setiap minggu ada satu sesi syuting, tak kisahlah Rabu ke Jumaat ke, set 3 jam shoot, 3 jam shoot, 3 jam shoot. Apa yang berlaku pada awak? Cuba bayangkan. Dahlah setiap hari post 3 konten. Setiap minggu post 3 iklan. Setiap minggu lagi shoot seminggu sekali. Dalam setahun ada 55 minggu. Tiba-tiba selamba je dalam seminggu, setahun 52 minggu, awak dah praktis 52 kali syuting. Itulah masalahnya. Orang-orang content creator kat luar sana, dia shoot sebulan sekali. Shoot bila konten habis. Tak boleh guys. Shooting ni memang kena buat setiap minggu. Jadi kepada awak, content creator yang baru nak berjinak-jinak dalam dunia konten ni, ikut je lah formula simple saya. Ni formula paling pemalas dan rajin. 3 konten sehari, 3 iklan seminggu, 1 syuting seminggu, dan buat ni je tiba-tiba sale awak naik daripada 10,000 pergi 30,000, siasat 30,000 pergi 100,000 dalam tanpa run ads silap-silap. Tapi run ads ni penting jugalah sebab awak nak jadikan booster. So, kalau nak belajar boleh tekan dekat link bio. Jumpa dalam video seterusnya. Zas.